Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua kepada ibu bapa dan penjaga. Hari ini saya menerangkan tentang tata cara pengisian buku profil murid Sekolah Sultan Ibrahim Ulai. So hari ini ibu bapa kena isi nama lah murid, nama, kad pengenalan dan tingkatan serta letakkan gambar dia kat sini. Okey. Seterusnya kita tengok kandungan dalam buku ni. So kena tengok. Okey, yang pertama adalah dia akan berkaitan dengan senarai semak. So ibu bapa kena tengok dokumen-dokumen yang diperlukan. Kalau ada tulis ada, kalau tak ada tulis tak ada di sini. Okey, pastikan salinan telah disahkan. Kalau dah ni dah selesai ni, ibu bapa tanda tangan di sini, tulis nama dan tarikh. Okey. Seterusnya tentang maklumat diri murid. Ibu bapa kena isilah maklumat daripada nombor 1 hinggalah nombor 17. Okey. Yang kedua adalah maklumat diri bapa ataupun penjaga utama. Ibu bapa kena isilah maklumat ni. Daripada 18 hinggalah 29. Okey, yang kedua adalah maklumat diri ibu ataupun penjaga kedua. Kena isi daripada nombor 30 sampailah 41. Okey. Okey, bahagian yang seterusnya iaitu bahagian D, iaitu berkaitan dengan adik-beradik yang masih bersekolah di Sultan Ibrahim. Kalau ada adik-beradik murid yang sekolah di Sultan Ibrahim, nyatakan namanya, kad pengenalan dan tingkatan. Okey, yang seterusnya ibu bapa kena lengkapkanlah maklumat yang diminta ni. Okey. Seterusnya saya terus ke surat aku janji. Aku janji, ibu bapa kena isilah surat aku janji ni, iaitu berkaitan perjanjian ibu bapa penjaga murid bagi menangani masalah disiplin di sekolah. So kena isilah semua. Okey, seterusnya ibu bapa kena isi juga tentang perjanjian tata tertib kemasukan Sekolah Sultan Ibrahim. Okey, kena isilah penuh. Seterusnya ibu bapa terus isi kepada surat akuan ibu bapa penjaga untuk kebenaran rakaman gambar, video ataupun audio murid serta memuat naik ke laman media sosial bagi program anjuran Institut Pendidikan bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. So maknanya surat kebenaran lah daripada ibu bapa untuk memberi kebenaran, untuk merakamlah ibu bapa kena isilah maklumat yang diminta ni. Okey, ada dua ni, satu sini dan surat sini. Okey, seterusnya surat akuan ibu bapa dan penjaga berkaitan dengan hak kanak-kanak. So ibu bapa kena isi maklumat ni, follow je apa yang diminta isi. Okey. Okey, seterusnya salinan kelahiran murid yang telah disahkan. Pastikan salinan ini telah disahkan. Okey, dan salinan surat beranak ni tampal di sini. Okey. Seterusnya kita pergi ke salinan kad pengenalan. Kad pengenalan yang telah disahkan. Okey, murid punya kad pengenalan. Pastikan salinan ni letak ni. Ini kad pengenalan di depan dan bawah, kad pengenalan di kad pengenalan belakang lah. Tampal macam ni. Okey. Okey, sama juga untuk salinan kad pengenalan yang disahkan bagi bapa ataupun penjaga pertama, kad pengenalan depan dan kad pengenalan bahagian belakang. Okey. Seterusnya kita pergi ke salinan pengenalan yang disahkan. Maknanya untuk ibu lah ataupun isteri ataupun penjaga kedua. Letak kad pengenalan pertama depan dan kad pengenalan belakang, tampal saja. Okey. Okey, seterusnya ni ada kesilapan sini. Dia merupakan salinan kad orang kurang upaya. Sebenarnya untuk salinan ni. Okey, kad orang upaya tampal di sinilah. Ni untuk yang depan, yang bawah ni untuk belakang, kad belakang. Okey. Seterusnya sijil lahir kelahiran bapa ataupun penjaga yang telah disahkan. Sijil kelahiran.
sama, tampal di sini. Okey. Seterusnya salinan surat pendaftaran perkahwinan. Okey. Tampal di sini. Okey. Seterusnya surat cerai yang telah disahkan. Seandainya ibu bapa bercerai, sila tampal di sini. Okey. Untuk salinan seterusnya, salinan surat hak penjaga yang telah disahkan. Ni ada kaitan dengan, mungkin kat sini ada cerita pasal perceraian. Ni ada surat hak penjagaan. Jika ada, tampal di sini. Okey. Seterusnya kita tengok ke surat 19, iaitu salinan keputusan peperiksaan akhir yang telah disahkan. Maknanya salinan peperiksaan di sekolah rendah, maknanya tahun 6. Salinan keputusan peksa, tampal di sini. Okey. Seterusnya salinan laporan psikometrik, tampal di sini. Seterusnya salinan slip gaji. Slip gaji ibu bapa penjaga yang terkini yang telah disahkan juga boleh tampal di sini. Okey. Ni mungkin slip gaji bapa ataupun penjaga pertama. Yang bawah ni slip gaji ibu ataupun penjaga kedua boleh tampal di sini. Okey. So seterusnya kita tengok ke borang pengakuan pendapatan bagi ibu bapa yang tiada pendapatan gaji. Maknanya tak ada slip gaji, ibu bapa dan penjaga boleh isi maklumat di sini. Di sini maklumat nama, tempat bekerja, tanda tangan. So kat sini pengesahan. Okey. Bagi dekat sini lah, pengesahan hendaklah dilakukan oleh majikan, ketua kampung ataupun YDP PIBG Sekolah Sultan Ibrahim. Pastikan dapat pengesahan lah. Okey. Selesai bahagian sini, kita terus kepada borang akuan pendapatan bagi ibu, isteri penjaga yang tiada pendapatan gaji. So maknanya yang sebelah ni untuk ibu bapa ataupun penjaga pertama kena selesaikan. Kalau tak ada slip gaji, kena isi borang ni. Ni untuk ibu ataupun penjaga kedua. Isikan maklumat yang tak ada slip gaji lah. Isikan maklumat ni dan pastikan dapat pengesahan daripada majikan, ketua kampung ataupun YDP PIBG Sekolah Sultan Ibrahim. Okey, yang terakhir ini berkaitan dengan bil elektrik dan bil air yang beralamat terkini. Maknanya bil air lah, bil air dan bil api. So pastikan tampal di sini, satu bil air, satu bil api. Bersebelahan pun boleh. Pastikan kemas lah. Okey. Okey, yang ini kalau seandainya ada lampiran tambahan yang ibu bapa nak sertakan, boleh letak di sini. Okey. Dan seterusnya tak ada lagi. Ini berkaitan dengan maklumat lah, maklumat yang boleh ibu bapa rujuk. Okey, boleh tengok kat sini. Dan syarat kosong maknanya dah berakhir lah. So ini adalah syarat terakhir. So maknanya seandainya dah selesai, maknanya buku ini boleh diserahkan kepada guru tingkatan. Okey. Itu saja daripada penerangan daripada saya. Sekian, terima kasih.